Ramai orang fikir masalah jantung hanya berlaku apabila kita tiba-tiba kena serangan jantung. Hakikatnya, jantung yang semakin lemah ni selalunya memberi tanda lebih awal, cuma kadang-kadang mungkin kita tak perasan. Masalahnya, ramai anggap simptom ni sebab faktor usia, badan tak fit ataupun masuk angin. Jadi dalam video hari ini saya nak kongsikan 5 tanda awal yang kemungkinan jantung anda semakin lemah supaya anda dapat bertindak dengan lebih cepat. Sebelum kita pergi kepada tanda-tanda jantung yang lemah ni, kita kena faham dulu apakah maksud ataupun definisi jantung yang lemah ni. Jantung yang lemah ataupun kita panggil heart failure ni bukan bermaksud yang jantung kita tu berhenti, tetapi sebaliknya dia menunjukkan yang jantung kita ni tidak mampu mengepam darah ke seluruh badan dengan efisien. Apabila perkara ni berlaku, darah dan cecair boleh mula terkumpul di paru-paru, kaki dan juga di organ lain, dan inilah yang menyebabkan simptom-simptom yang kita akan bincang selepas ni. Jadi tanda pertama yang kemungkinan jantung kita dah lemah adalah kita cepat penat ataupun term dia adalah reduced effort tolerance. Aktiviti yang anda dulu buat tanpa ada masalah seperti naik tangga, berjalan jauh sikit ataupun kerja rumah yang ringan, sekarang ni kalau anda buat, anda cepat letih dan tercungap-cungap. Perkara ni berlaku disebabkan jantung tak mampu nak pump oksigen kepada otot-otot semasa aktiviti itu dijalankan.